Now, I'm currently in Malaysia, and there's one big thing that I've noticed here, and that's the diversity between religion and culture. Here you have Christianity, Catholic, Muslim, Hindu, and I'm sure much more. But there's a big difference here in Malaysia. Everybody coexists together peacefully, and I believe that the world can learn a lot from Malaysia. I really do. I know that I have already learned so much from Malaysia, and this is a country that I will constantly now revisit and maybe one day try and live in, because it's somewhere truly special. You don't come here to Malaysia just for the beautiful views, the amazing food. You come here for the people. I'm a solo traveller, and there's one place that I never feel alone, and that's Malaysia. It doesn't matter where I am. I'm currently travelling through on a motorbike in Sabah. I've been to the rural areas already. I am welcomed with the same response. A smile, a wave, a conversation, and happy faces. It doesn't matter about what religion I am, what skin colour I am, but this place is truly special. Now, I believe if you're feeling negative in life and you're looking for somewhere to go to rejuvenate yourself, I recommend coming to Malaysia, because this is a truly special country due to the people. Dalam dunia yang sering mengukur kekuatan sesebuah negara melalui saiz ekonomi, kekuatan ketenteraan dan pengaruh politik, Malaysia muncul sebagai sebuah pengecualian yang unik. Kita bukan negara kuasa besar dari sudut senjata, bukan juga negara yang memaksa kehendak ke atas bangsa lain. Namun, dalam diam dan konsisten, Malaysia berdiri sebagai negara yang dihormati oleh kuasa besar dunia. Penghormatan ini tidak lahir daripada ketakutan, tetapi daripada kepercayaan. Bukan kerana tekanan, tetapi kerana prinsip yang tidak berubah. Sejak awal kemerdekaan, Malaysia memilih jalan sederhana dalam dunia yang sering terbahagi kepada blok kuasa dan ideologi. Ketika banyak negara kecil terpaksa tunduk atau berpihak demi kelangsungan politik, Malaysia mengambil pendirian yang berani, berkewan tetapi tidak berkepentingan diri, bersahabat dengan semua tanpa menggadaikan kedaulatan. Inilah asas yang membentuk identiti Malaysia di mata dunia, sebuah negara yang tenang, beradab dan berprinsip. Dalam era global yang penuh konflik, suara yang sederhana sering lebih didengar daripada suara yang menjerit. Malaysia memahami hakikat ini. Sebab itu, walaupun tidak menguasai dunia dengan kekuatan fizikal, Malaysia mengukuhkan kedudukan melalui kredibiliti, konsistensi dan maruah. Inilah permulaan kepada bagaimana sebuah negara sederhana saiznya boleh memperoleh penghormatan kuasa besar, bukan melalui dominasi, tetapi melalui keyakinan dunia terhadap pendiriannya. Penghormatan dunia terhadap Malaysia berpunca daripada dasar luar yang konsisten dan berprinsip. Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan pelbagai kuasa besar dunia tanpa terikat secara membuta tuli kepada mana-mana blok. Hubungan baik dengan Amerika Syarikat, China, Rusia, Eropah dan negara-negara Islam dibina atas asas saling menghormati, bukan kepatuhan. Malaysia tidak menjadi alat tetapi rakan dialog. Inilah kualiti yang jarang dimiliki dan sangat dihargai dalam diplomasi antarabangsa. Di pentas global seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia dikenali sebagai negara yang berani bersuara dalam isu keadilan dan kemanusiaan. Walaupun pendirian itu kadangkala tidak popular, sokongan konsisten Malaysia terhadap hak rakyat Palestin, penentangan terhadap penindasan, serta keprihatinan terhadap negara kecil yang dizalimi, menjadikan suara Malaysia dihormati. Dunia melihat Malaysia sebagai negara yang tidak bercakap demi kepentingan politik jangka pendek, tetapi atas prinsip moral yang jelas. Malaysia juga membuktikan komitmennya melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Penyertaan pasukan pengaman Malaysia dalam misi keamanan antarabangsa mempamerkan disiplin, profesionalisme dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Anggota pengaman Malaysia sering dipuji kerana pendekatan mereka yang berhemah dan berperi kemanusiaan, sekaligus mengukuhkan reputasi negara sebagai pendamai, bukan pencetus konflik. Di peringkat serantau pula, peranan Malaysia dalam ASEAN sangat signifikan. Malaysia sering menjadi jambatan perundingan, suara penenang dalam ketegangan, dan pemudah cara dalam isu-isu sensitif. Pendekatan Malaysia, yang tidak agresif tetapi tegas, menjadikan negara ini rujukan dalam rundingan serantau dan antarabangsa. Inilah sebabnya Malaysia dipercayai kerana dunia tahu Malaysia tidak bercakap dengan emosi, tetapi dengan kebijaksanaan.
Recep Tayyip Erdogan will confer the Order of the Republic upon His Excellency Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim. Your Excellency President, please. Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim'in kürsü teşriflerini arz ederiz. 총리도 좀 궁금한 게요. 우리는 말레이시아 하면 늘 마하티르 총리만 늘 거의 외우다시피 하고 있지 않습니까? 언제 바뀌었지? 이런 우리 시청자분들도 계실 것 같고, 특히 아세안, 내년 아세안의 의장국이 말레이시아다. 또 말레이시아, 대만, 우리나라 반도체 생태계, 의외로 여러분 말레이시아 쪽에 반도체도 이게 뭐 제조 공장이긴 하지만 강하다라고 하고요. 굉장히 많이 뭔가가 있었네요, 말레이시아가. 네, 맞습니다. 네. 안와르 총리는 젊은 시절부터 이슬람 개혁을 옹호하는 학생 활동가로 시작을 했고요. 예. 이제 전임 말씀하신 대로 마하티르 총리가 오랫동안 20년 이상 집권을 했는데 그렇죠. 예. 그 당시에 부총리를 지냈던 인물입니다. 그래서 아시아 외환위기 90년대 후반에 네. 아시아 외환위기 이후에 이제 기득권 세력 그리고 부패와 싸우면서 이제 오랜 세월 투옥 생활도 하고 갖은 교초를 겪은 끝에 2022년 말에 총리로 당선이 되었습니다. 예. 이제 말레이시아에서는 이제 개혁과 민주주의를 상징하는 아이콘이라고 볼 수 있겠고요. 아, 그래요? 네, 맞습니다. 예. 그래서 경제 개혁을 주도하고 있고 엘리트와 기존의 인종에 기반한 정치에 이제 의존하지 않는 그런 모델을 추구하고 있습니다. 네. 네. 반도체 생태계 얘기는 뭘까요? 지금 보니까 대만, 말레이시아, 우리와도 되게 반도체를 교류가 굉장히 많은 국가인 것 같아요. 예, 그런 쪽도 한번 살펴볼까요? 네, 맞습니다. 말레이시아에는 반도체 산업이 상당히 발달해 있고요. 특히 후공정 분야를 중심으로 이제 반도체 생태계가 발달이 되어 있습니다. 예. 그래서 후공정 분야에서 말레이시아가 전 세계 반도체 수출의 13%를 차지하는 그런 국가이고요. 예. 말레이 반도 북쪽에 위치한 페낭을 중심으로 반도체 산업단지가 이제 네, 발달을 해 있습니다. 네, 네, 알겠습니다. 최근에는 이제 미중 전략 경쟁 이후에는 미국 기업을 중심으로 반도체 투자가 많이 증가하였습니다. Kini, kita beralih pula untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang luar apabila pandangan mereka terhadap Malaysia mula berubah. Bukan sahaja dari sudut rakyat dan budaya, tetapi juga dari kaca mata dunia antarabangsa terhadap kepimpinan negara ini. Pada awalnya, ramai yang datang dengan persepsi yang dibentuk oleh laporan media luar, naratif lama atau gambaran stereotaip tentang negara membangun. Malaysia disangka kecil, bersifat pinggiran, dan tidak mempunyai pengaruh besar di pentas dunia. Namun realiti yang mereka temui jauh berbeza daripada jangkaan itu. Reaksi pertama yang sering muncul ialah rasa terkejut. Terkejut melihat kestabilan politik yang relatif terjaga, sistem pentadbiran yang berfungsi, serta keupayaan Malaysia mengekalkan keamanan dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Lebih menghairankan, Malaysia tidak membina pengaruhnya melalui kekerasan atau dominasi, tetapi melalui diplomasi, kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Inilah yang membuatkan negara-negara besar mula memandang Malaysia dengan penuh hormat, bukan kerana takut tetapi kerana percaya. Di peringkat antarabangsa, Malaysia dikenali sebagai negara yang berprinsip. Kepimpinan negara sering mengambil pendirian berani dalam isu-isu global, memperjuangkan keadilan, keamanan dan kemanusiaan walaupun berdepan tekanan kuasa besar. Sikap ini menimbulkan rasa hormat, kerana tidak semua negara kecil berani bersuara dengan tegas tanpa tunduk kepada kepentingan geopolitik semata-mata. Malaysia membuktikan bahawa saiz negara tidak menentukan maruah dan suara di pentas dunia. Reaksi orang luar semakin berubah apabila mereka menyedari bahawa kestabilan Malaysia bukan hasil kebetulan, tetapi lahir daripada kepimpinan yang memahami rakyat dan realiti serantau. Negara-negara besar melihat Malaysia sebagai rakan strategik yang rasional, sederhana dan boleh dipercayai. Malaysia menjadi jambatan dialog antara Timur dan Barat, antara dunia Islam dan dunia global, antara kepentingan ekonomi dan nilai kemanusiaan. Ini adalah bentuk kepimpinan yang jarang dimiliki, namun berjaya dipelihara.
Akhirnya, pandangan mereka bertukar menjadi penghormatan mendalam. Malaysia tidak lagi dilihat sebagai negara kecil yang hanya mengikut arus, tetapi sebagai negara yang tahu ke mana arah tujuannya. Rakyatnya beradab, kepimpinannya berwibawa dan pendiriannya konsisten. Ramai yang pulang dengan cerita bahawa Malaysia mengajar mereka satu perkara penting, bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan terletak pada kuasa, ketenteraan atau kekayaan semata-mata, tetapi pada nilai kestabilan dan kepimpinan yang dihormati dunia. Guys, my parents' first time in Asia. Right. First time. Already had some compliments on your Malay, have you? Yeah. Yeah, that's right. I only know 3 words. Yes. Assalamualaikum. Oh, yeah. Apa khabar? Sedap. I just said Sedap, yeah, Sedap is a phrase, yes. Yes. Said Tarima Kassi and they were all... Now, I'm currently in Malaysia, and there's one big thing that I've noticed here, and that's the diversity between religion and culture. Here you have Christianity, Catholic, Muslim, Hindu, and I'm sure much more. But there's a big difference here in Malaysia. Everybody coexists together peacefully, and I believe that the world can learn a lot from Malaysia. I really do. I know that I have already learned so much from Malaysia, and this is a country that I will constantly now revisit and maybe one day try and live in, because it's somewhere truly special. You don't come here to Malaysia just for the beautiful views, the amazing food. You come here for the people. I'm a solo traveller, and there's one place that I never feel alone, and that's Malaysia. It doesn't matter where I am. I'm currently travelling through on a motorbike in Sabah. I've been to the rural areas already. I am welcomed with the same response. A smile, a wave, a conversation, and happy faces. It doesn't matter about what religion I am, what skin colour I am, but this place is truly special. Now, I believe if you're feeling negative in life and you're looking for somewhere to go to rejuvenate yourself, I recommend coming to Malaysia, because this is a truly special country due to the people. Akhirnya, penghormatan yang diterima Malaysia daripada kuasa besar dunia membuktikan jelas satu perkara penting. Kuasa sebenar sesebuah negara bukan terletak pada senjata, tetapi pada karakter. Malaysia dihormati kerana ia konsisten dengan prinsipnya, jelas dengan pendiriannya, dan berani mempertahankan nilai kemanusiaan walaupun berhadapan tekanan global. Dalam dunia yang sering berubah mengikut kepentingan, Malaysia kekal dengan identitinya, kejayaan. Malaysia membina reputasi antarabangsa ini bukan berlaku dalam sekelip mata. Ini adalah hasil kesabaran, dasar yang matang, dan kepimpinan yang memahami bahawa maruah negara tidak boleh dijual beli. Dunia menghormati Malaysia kerana mereka tahu negara ini boleh dipercayai. Kata-katanya selari dengan tindakannya, dan pendiriannya tidak berubah mengikut arus kuasa. Inilah mesej yang ingin dibawa oleh arus perdana kepada rakyat Malaysia. Kita tidak perlu menjadi negara paling kuat untuk dihormati, tetapi kita mesti menjadi negara yang paling berprinsip. Dalam dunia yang semakin bising dengan ugutan dan konflik, Malaysia membuktikan bahawa ketenangan, kebijaksanaan dan kemanusiaan adalah kekuatan sebenar. Selagi prinsip ini dipelihara, selagi itulah Malaysia akan terus berdiri teguh, bukan sebagai negara yang ditakuti, tetapi sebagai negara yang dihormati.